Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kebersamaan UMT. Saya Muhammad Faisal Akmal Mizanuddin, bernombor metrik S71893 dari jurusan Sarjana Mudi Ekonomi Sumber Alam tahun 3, Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Baiklah, kembali lagi kita dalam segmen Let's Masak. Cumanya pada hari ini ia akan membawa episod yang agak istimewa sikit. Sebab korang nampak saya segak berbaju Melayu Teluk Belanga dengan samping. Jadi kalau korang tengok pemakaian saya hari ini, agak-agak saya berasal dari negeri mana? Betul, saya merupakan anak jati Johor Darul Takzim yang bertempat di Batu Pahat. Jadi korang rasa saya nak masak apa hari ini? Apa dia? Laksa Johor? Bukan. Kacang pul. Kan dah masak hari tu. Apa dia? Betul, hari ni kita nak masak nasi ambeng, iaitu makanan yang berasal daripada Jawa. Tak kisahlah Jawa di Johor maupun Jawa di Sabak Bernam, Selangor. Baiklah, so tunggu apa lagi kan cakap panjang-panjang. So, let's masak. Baiklah, untuk resepi ayam masak kicap kita perlulah sediakan bahan seperti ayam yang telah dicuci dan dipotong. Kita juga perlu sediakan sedikit bawang merah, bawang putih, lada merah, cili boh dan juga kicap. Sebelum kita goreng ayam goreng kita perlulah taburkan sedikit serbuk kunyit, kita taburkan sedikit garam supaya berasa dan kita akan campur adukkan secara sama rata. Baiklah, bila minyak kita dah panas, kita boleh masukkan kita punya ayam sedikit demi sedikit supaya mudah untuk kita goreng nanti. Bila yang goreng kita tu dah berubah warna emas ke perang-perangan, kita bolehlah angkat sebab kita tak nak goreng ayam ni terlalu garing. Kita nak goreng dia embambal je supaya kita nak pastikan isi ayam tu kekal lembut dan juicy sewaktu kita masak ayam masak kicap tu nanti. Kita boleh tapiskan ayam goreng kita terlebih dahulu. Sementara kita tunggu ayam goreng kita tu digorengkan, kita bolehlah hiriskan kita punya bahan-bahan tadi. Kita hiriskan sedikit bawang, kita nak goreng sikit je. Kita hiris pun tak terlalu tebal dan tak terlalu tipis. Dan juga kita boleh hiriskan kita punya bawang putih. Dan kita akan hiriskan kita punya lada merah tu tadi. Bila minyak kita dah panas, kita bolehlah masukkan bahan hirisan kita tadi dan kita akan tumis sehingga naik bau. Bila tumisan kita dah naik bau, kita bolehlah masukkan 2 sudu cili boh dan kita akan tumiskan sehingga pecah minyak sebelum kita masukkan kicap. Kat sini sekali lagi kita gunakan kicap lemak dan juga kicap manis. Kita juga boleh tambahkan sedikit air kalau kita nak ayam masak kicap kita tu berkuah, dan kita boleh tambahkan sedikit garam dan sedikit gula. Setelah itu kita bolehlah masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Kita kacau sampai sama rata dan kita boleh angkat untuk masak lauk yang seterusnya. Untuk masak masakan yang seterusnya iaitu serunding, bahan-bahannya agak mudah, iaitu kita boleh sediakan sebiji bawang merah, bawang putih, 2 batang serai, lada kering, biji ketumbar, jintan dan juga udang kering. Kita akan kisar bahan-bahan tadi, iaitu kita masukkan kita punya bawang, kita masukkan kita punya bawang putih. Kali ini saya guna dalam 10 biji lada kering, dan kita masukkan serai, ketumbar, jintan dan juga udang kering kita tadi. Dan kita boleh tambahkan sedikit air untuk mudahkan kisaran kita sekejap lagi. Seterusnya kita akan kisar bahan-bahan tersebut dan you guys akan dapat bahan kisar yang macam ni. Dia tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. Okey, sebelum tu kita kena panaskan minyak terlebih dahulu. Bila minyak dah panas, kita boleh masukkan kita punya bahan yang telah kita kisar tadi. Dan kita akan tumis sehingga pecah minyak dan kering. Dalam masa yang sama, kita boleh masukkan bahan perasa seperti garam dan gula. Once kita punya bahan tumisan ni dah kering, kita bolehlah masukkan kita punya kelapa parut. Dan bila kita dah masukkan kelapa parut kita kenalah kacau sampai sama rata supaya tak ada yang warna putih dan dia akan jadi colour serunding yang cantik. Dan bila kita punya serunding tu dah boleh berderai macam ni, itu bermaksud kita punya serunding dah siap dan kita boleh angkat untuk masak lauk yang seterusnya. Okey, sekarang kita nak masak kita punya sambal goreng pula. So kat depan saya ni ada sedikit bawang merah, bawang putih, kacang panjang, tahu dan juga tempe. Okey, sekarang kita nak hiris bahan-bahan kita tadi. Kita hiris kita punya bawang tak terlalu tebal dan tak terlalu tipis sebab kita tak nak bawang ni overshadow kita punya sambal goreng. Dan kita hiris kita punya bawang putih dan kita kena hiris kita punya kacang panjang. Okey, untuk kacang panjang ni kita kena hiris dia, kita kena potong secara menyerong. Supaya apa? Supaya dia tak terlalu tebal macam kita makan kacang panjang, lauk kacang panjang yang biasa tu. Dan sekarang kita akan potong kita punya tahu tak terlalu tebal dan tak terlalu tipis, mengikut masing-masing punya cita rasa.
Sama juga macam potong tempe. Macam saya suka sedang-sedang je, tak terlalu tebal dan tak terlalu tipis. Okey, bila minyak kita dah panas, kita bolehlah masukkan kita punya tempe sedikit demi sedikit. Untuk tempe ni pun kita tak nak goreng dia terlalu garing, kita nak goreng bambal je. Dan sama juga macam tahu, kita nak goreng dia bambal. Tapi kalau kita goreng tahu, kita kena kacau-kacau dia supaya dia tak melekat pada dasar kuali. Dan seterusnya, untuk kita masak kita punya sambal goreng, kita kena tumis bahan hirisan kita tadi, iaitu kita tumis kita punya bawang dan juga bawang putih. Kita tumis sampai dia layu, sampai dia naik bau. Once tumisan kita dah naik bau, kita bolehlah masukkan 1 sudu lada bubuk. And then kita kacau-kacau dia sampai pecah minyak. Dan kita akan masukkan sedikit kicap lemak dan juga saya gunakan kicap manis. Dan seterusnya kita boleh tambahkan sedikit air supaya kita punya tumisan ni tak terlalu kering. Dan kita bolehlah letakkan kita punya kacang panjang yang dah dipotong. Kita masukkan tahu tempe yang telah digoreng. Dan saya juga terlupa nak bagi tahu yang saya sebenarnya dah rendam dah suun. Tapi make sure kalau kita nak masukkan suun yang dah direndam tu, kita kena potong-potong. Kalau tak, nanti kita masak-masak tu dia akan jadi macam mihun, susah. And then kita kirai-kirai dia supaya suun tu boleh terpisah, orang kata. Jadi dia tak berkumpul sama-sama dia. And then bila kita punya ni dah nak masak, kita bolehlah angkat kita punya sambal goreng untuk kita masak lauk yang seterusnya, lauk yang terakhir. Okey, sekarang kat depan saya ada separuh bawang merah, bawang putih dan juga sedikit ikan bilis yang dah dicuci. Dan juga kita ada lada bubuk. Untuk bahan-bahan ni kita akan tumbuk dia. Kita masukkan dulu bawang merah, kita tumbuk dia, dan kita masukkan kita punya bawang putih, kita tumbuk-tumbuk dia sampai lumat. Dan yang terakhir kita masukkan kita punya ikan bilis. Jadi bila minyak kita dah panas, kita bolehlah masuk bahan yang telah kita tumbuk tadi. Dan kita nak tumis dia sampai naik bau. Once dia dah naik bau, kita bolehlah tambahkan dalam 1,5 sudu cili bone. Ini kita tumis dia lagi. Dan then kita masukkan mi yang telah kita rendam tadi. Kenapa kita rendam mi kita dulu? Sebab ada sesetengah mi dia punya kapur terlalu kuat. Jadi kita tak naklah mi tu dia terganggu rasa dia disebabkan kapur tu. Dan then bila kita dah masukkan mi kita, kita kenalah kacau-kacau dia sampai sama rata. Jadi bila kita dah kacau-kacau mi ni, dia dah masak, kita bolehlah angkat dia sebab kita nak hidangkan dia. Okey, sebelum tu kita nak layurkan sehelai daun pisang yang telah dipotong mengikut saiz pinggan. Kenapa kita layurkan dia? Sebab kita naklah aroma bau pisang tu kita letakkan dalam pinggan. Saya letakkan sedikit nasi, kita letak sedikit mi di sebelahnya, and then saya letakkan sambal goreng di sebelah mi tu, dan saya letakkan ayam kicap yang telah kita masak tadi. Saya letakkan kuah ayam kicap tu, dan akhir sekali saya akan letakkan serunding. Dan jadi inilah saya punya masakan untuk kali ini. Saya masak nasi ambeng. Sekian, terima kasih daripada saya.